Saya terima satu komen. Dekat tempat kerja saya keluar duit KWSP umur 55 tahun. Dia asyik melabur dekat kuda, Magnum dan Toto. Tak sampai umur 60 tahun, ada yang dah licin sampai minta pinjam dengan kawan. Hutang keliling pinggang tak settle lagi. Baik. Ada segelintir yang kurang bersetuju apabila isu duit KWSP habis digunakan untuk perkara selain daripada persaraan kerana mereka anggap ini adalah duit mereka dan mereka ada hak untuk gunakan sesuka hati mereka. Tetapi jika sehinggakan hutang keliling pinggang, hidup dalam keadaan meminta-minta, ia bukanlah kehidupan yang kita mahu pada hari tua. Masa persaraan adalah masa yang mana kita dapat nikmati time and financial freedom. Ada masa dan ada duit tanpa perlu bekerja. Tetapi jika usia persaraan anda masih lagi tiada simpanan, hutang keliling pinggang, anda masih perlu bekerja. Tiada time and financial freedom dan emosi anda pasti terganggu kerana asyik fikirkan masalah kewangan yang tidak habis. Belum terlambat untuk anda mulakan simpanan persaraan anda. Simpanan persaraan adalah simpanan jangka panjang yang amat sesuai disimpan dalam bentuk emas untuk pastikan bukan sahaja nilai simpanan anda tidak jatuh, tetapi untuk mengelakkan duit persaraan anda habis sekelip mata. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.